Sebab dia dah mula rasa dia tak ada harga. Dia tak berharga. Faham tak? Dia rasa macam, isteri aku ni boleh bahagia tanpa aku. Boleh happy tanpa aku. Kalau seboleh ni, ego dia sangat naik sebab seolahnya bahagia derita isteri pada dia. Jadi bila isteri tu menderita sebab dia, ego naik tau. Hati makin keras. Bukan martabat tinggi naik. Bukan martabat suami. Ego yang sedang naik. Jadi hati dia keras. Dia tak tergugat pun dengan isteri tu menangis. Sampai hati awak buat macam ni. Saya dah berkorban ini. Kita bercinta. Tak ada. Air mata tu tak berkesan pun. Sebab ego dia yang naik ketika itu. Keras. Ego lah dia. Oh, wanita ini terseksa sebab dia sanggup walaupun dia buat apa pun sanggup ni. Tapi bila isteri dia mula menyayangi dia, menghargai dia, dia tergugat. Dia tak insecure. Dia tergugat. Dia mula rasa, aku ni boleh kena kick out bila masa je. Sebab isteri dia macam maintain, bahagia, gembira je. Dia mula rasa dia hilang harga diri. Nilai dia menurun. Dia sedar. Mula dia nak masuk dan dia sendiri yang datang minta maaf, berjanji. Sebab dia baru sedar bahawa isteri dia boleh hidup tanpa dia. Dia yang tak boleh hidup tanpa isteri dan anak-anak. Subhanallah.